Termasuk nota baru dah kan? Terbaru. Alright. Right. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan pagi ini. Jemaah yang dirahmati Allah, boleh rujuk surah Ali Imran di dalam nota, perhatikan dalam fail yang ke-64. Fail 64 surah Ali Imran. Kita akan sambung hari ini. Pagi ini ayat 116. Kalau semua dah bersedia. Surah Ali Imran. Kita mulakan dengan ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, muka surat 65. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey. Itu dia ayat yang pertama. Secara keseluruhan hanya satu perkataan yang kosakata baru. Kita mulakan innal lazina. Sesungguhnya allazina. segala yang kafaru. Telah kufur mereka. Kufur mereka. Sesungguhnya segala yang telah kufur mereka lan Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Apa? Maaf. Tughniya, perhati kat situ, ia mempertahankan. Ia mempertahankan. Dapat ke situ? Sesungguhnya segala yang telah kufur mereka lan sekali-kali tidak tughniya, ia mempertahankan anhum dari mereka dapat okey, dari mereka amwaluhum, harta mereka. Baik, dekat sini masukkan kata sendi oleh harta mereka. Okey. Anhum, dari mereka, amwalu, tambah kat situ oleh harta mereka. Oleh harta mereka. Sebab apa Ustazah consider sebagai tughniya adalah fi'il. Okay. Domir. Bukan domir tu. Kemudian kita berjumpa dengan perkataan amwalu, isim di situ. Amwalu baris dhammah. Jadi terjemahkan oleh harta hum mereka, wala dan la tidak, dan auladuhum sambung oleh anak-anak mereka. Okey. Semak sekali lagi, saya ulang. Inna, sesungguhnya, allazina, segala yang, kafaru, telah kufur mereka, lan, sekali-kali tidak, tughniya, ia mempertahankan. Okey, semak. Anhum,
dari mereka, amwaluhum oleh harta-harta mereka, wala dan tidak auladuhum oleh Boleh. anak-anak mereka, Macam dapat semua? Dapat. dapat Sambung. Minallahi, Daripada Allah. yes, daripada Allah, syai'an, Sesuatu. sesuatu. Okay. Ada jawapan lain? Tak ada. Tak ada jawapan lain. Okey. Baik. Daripada keseluruhan ayat tadi sehingga syai'an, sesuatu, bermaksud kat sini Allah Azza wa Jalla hendak menegaskan bahawa harta anak-anak tidak akan dapat menolong seseorang di akhirat kelak. Okay. Di dalam Al-Quran terjemahan perkataan tughniya, kalau kita perhatikan kat situ, tughniya, ia menolak. Okay. Jadi maksudnya sama ada harta ataupun anak, tidak ada langsung yang dapat menolak, menolong ataupun mempertahankan seseorang apabila datangnya azab Allah. Okey. Sambung. Wa ulaika dan orang-orang itu. orang-orang itu ashabu, terjemah dia. Penghuni. Di sini adalah jamak taksir. Terjemahkan penghuni an-nar. Neraka. Neraka. Naam. Perkataan an-nar kalau dalam bahasanya api, dimaksudkan kat sini adalah api neraka. Mereka fiha, di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Yes, di sini khalidun adalah jamak muzakkar salim, tambahkan perkataan golongan. Maaf. Tambahkan di depannya dalam braket berkeadaan. Tulis khaliduna. Tuliskan dalam kurungan perkataan khaliduna basic. dalam braket berkeadaan. Bagus, maksud dia orang yang kekal. Okey. Oh, golongan tiada kan Ustazah? Kan yang tu dan Itu yang ada mina tu kan? Minus Yes. solihin. Jamak muzakkar salim. Okey, dapat semua. Dapat. Alright, alhamdulillah. Itu dia ayat yang pertama, 116. Kalau ada yang tertinggal boleh bertanya. Saya nak bergerak ke ayat yang kedua. Ayat Okey Ustazah. Ayat yang pertama tadi kita faham, iaitu harta dan anak-anak. Sekali lagi saya ulang, Allah tegaskan di sini tidak akan dapat menolong seseorang di akhirat kelak. Okey. Kita masuk ayat yang kedua. Teruskan. Masalu ma yunfiquna fi hazihil hayatid dunya kamasali rih fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Okey, alhamdulillah. Ayat ni sedikit panjang. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa perkataan ataupun kosakata baru yang kita akan pelajari pada pagi ini. Kita mulakan dengan masalu, terjemah dia Misalan. Perbandingan. Terjemahkan perumpamaan. Perumpamaan
Catatkan perumpamaan masalu Apa yang? Apa yang? apa yang, perumpamaan apa yang, yunfiquna Mereka infakkan. mereka infakkan, Infak. infak ataupun mereka nafkahkan, boleh juga. Okay. Alright. Masalu perumpamaan ma apa yang yunfiquna mereka infakkan atau nafkahkan fi pada hazihi Ini al-hayatid dunya kehidupan dunia Kehidupan dunia. kehidupan dunia kamasan kalam Allah yang terkandung di dalamnya pesanan-pesanan peringatan kamasali jemaah seperti perumpamaan. yes. Seperti. Yang kat sini ka tu kita terjemah seperti. Huruf kaf berada pada permulaan perkataan, dia berada pada awal perkataan. Makna dia seperti. Itu beza dia ya. Ka dekat sini mula dengan ka. Kita dapati di sini dia mempunyai dua perkataan, iaitu yang pertama adalah huruf kaf, yang kedua masali. Sali. Maka yang ini maksud saya tadi, makna dia seperti. Ini adalah Seperti kumpulan huruf. perumpamaan. Jikalau kita berjumpa seperti ini sebagai contoh innaka yang dipecahkan, dicerakinkan kepada inna tambah Sesungguhnya engkau ka, maka ka huruf kaf yang berada pada hujung perkataan ini Engkau. adalah isim Engkau. engkau, anta. Sindome. Ya, tolong ambil perhatian. Ini beza kedudukannya. Berada pada awal perkataan, ini adalah huruf, maksud dia seperti. Tapi berada pada hujung perkataan Isim domain. adalah isim Isim. dhamir. Okay, itu dia, beza dia. Saya ulang. Masalu perumpamaan ma apa yang yunfiquna mereka infakkan atau nafkahkan fi pada hazihi ini al-hayatid dunya kehidupan dunia kama sali seperti perumpamaan rihin angin. Itu dia. Ini dia kosa kata baru yang kita dapat pagi ini. Yang pertama tadi kita dapat tughniya, ia mempertahankan. Okey. Yang kedua kita pelajari pada pagi ini perkataan rihin dengan maksud angin. Rih, angin. Fiha, padanya Akhirnya di dalamnya. di dalam. di dalamnya. Sirrun, kataan baru dengan situ maksud dia dalam braket angin, dirujuk kepada angin, hal keadaan dia sangat dingin. Okay. Jadi rihin angin, fiha sirrun, di dalamnya sirrun, Ingin. angin yang sangat dingin. Angin yang sangat dingin. Angin yang sangat dingin. Okay, Mm-mm. dapat? Ya, angin dalam bracket. Oh. Sangat Kalau dingin. kita jumpa tadi, perkataan yang kita baca sekarang, iaitu disebut rihun, sir, rihun, itu dibagi itu sirrun, dia menceritakan, memperihalkan angin ini bagaimana, angin keadaannya yang sangat dingin, Describe. angin sejuk. Okey? Jemaah, catatkan pada kita. Kalau kita berjumpa perkataan begini, rihun, asifun.
Tulis dalam nota rihun asifun, maksud dia angin yang sangat kuat. Ataupun kalau angin sangat kuat ni ribut. Disebut sebagai rihun asif. Ini saya bagi sebagai kosakata kita untuk pengetahuan. Catatkan dalam nota. Rihun asif menunjukkan angin tu sangat kuat, kencang, ribut. Rihun sir tadi, keadaan angin tu dingin, di betiuk tu sejuk. Okey. Seterusnya, asabat, lihat kat situ, telah menimpa ia, telah menimpa ia, Ustazah typing salah tu. Menimpai. Kejap. Padamkan menimpai tu, dia telah menimpa ia, telah menimpa ia, dia timpa apa? Harsa. Okey, tolong tambah perkataan akan dalam bracket. Akan, saya tertinggal. Akan harsa makna dia ladang ataupun tanaman. Baik, Ladang saya ulang sekali tanaman. lagi. Semak rihin, angin, fiha, di dalamnya, sirrun, angin yang sangat dingin. Asabat, telah menimpa ia, harsa, akan ladang ataupun tanaman. Milik siapa? Qaumin. Oh. Kaum. Telah menimpa ia akan tanaman atau ladang, qaumin, kaum. Bagaimana kaum ini? Zalamu, Telah zalim oleh mereka. telah zalim oleh mereka. Zolim. Zalim ataupun menganiaya boleh juga. Menganiaya. Telah menzalimi oleh mereka atau telah menganiaya oleh mereka. Anfusahum, masukkan kata sendi. Akan. Maaf. Akan Akan, betul. Akan diri kat sini. mereka. Anfusa. Anfusa di sini jamak taksir. Tuliskan terjemahan dia. Zalamu, telah menzalimi oleh mereka ataupun menganiaya. Anfusahum, akan diri-diri mereka. Akan diri-diri mereka. Maksudnya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang terjadi seterusnya? Fa'ahlakathu. Di sini ada 3 perkataan. Maka. Maka. Baik, sekejap jemaah. Perkataan ataupun huruf fa termasuk, dia adalah daripada kumpulan huruf. Kita boleh juga menterjemahkan huruf fa tadi, lalu, betul. Fa dia ada 2 makna, maka atau lalu. Dari segi jarak masa, kalau fa ni maknanya perkara tu terus berlaku. Daripada satu perkara, dia terus berlaku seterusnya. Maksud dia, bila angin tu datang, angin yang dingin tadi datang, lalu dia telah membinasakan akan ladang tadi. Ya? Perkara tu daripada satu, dia terus berlaku. Adapun perkataan summa yang kita terjemahkan apa dia? Summa. Kemudian. Yang ini dia Later. later. Dia bukan berlaku immediately. Itu beza dia. Okay. Jadi huruf fa kita biasa terjemah maka, juga maksud dia lalu. Okay. Fa'ahlakathu,
lalu ataupun maka telah membinasakan ia akannya. Akannya tadi akan ladang tu. Telah membinasakan ia, maksud dia angin yang sangat dingin tadi telah membinasakan, telah merosakkan akan ladang ataupun tanaman. Ustazah, boleh ulang sekejap? Boleh ulang sekali lagi? Wa'ahlakat. Yes. Saya ulang balik. Fa, maka ataupun lalu. Penerangan saya tadi, bila huruf fa dengan maksud lalu, bermaksud perkara ni dari segi jarak masa dia, dia terus berlaku. Dia terus berlaku. Lalu, fa, lalu, Membinasa ia. ahlakat telah membinasakan ia. Ahlakat, perkataan ahlakat telah membinasakan ia. Perkataan ia tadi tu, dia merujuk kepada angin. Angin yang dingin tadi. Sirun. Rihun sir. Rihun sir. Dia maksudkan kepada angin yang sangat dingin. Kemudian terjemah akan. Akannya. Ladang. Kat sini, rujuk kepada harsa, ladang ataupun tanaman. Okey? Puan Hatimah dapat? Dapat. Terima kasih Ustazah. Okay, saya ulang balik. Fa, maka atau lalu. Ahlakat telah membinasakan ia. Akannya. Wa ma zalamahumullahu walakin. Di sini ma kita terjemahkan dan ma Tidak. Tidak. Okey. Tidak. Sebab apa? Sebab ozalamu tu apa? Fi'il. Fi'il. Okey. Ada jawapan lain? Alright, tak apa. Kita bantukan untuk kita buat semakan. Ya, jemaah kelas boleh merujuk kepada buku Nahu Biru. 121. Okey. Yang ini yang dia lebih sesuai adalah ma berjumpa dengan lakin. Okey, Ustazah ambil yang tu ya. Ma selepasnya diikuti dengan perkataan lakin. Di dalam buku Nahu Biru catatkan kat situ muka surat 120. Okay. Tandakan pada nota kenapa ma bertukar jadi tidak, catatkan kat situ sebab dia terkait dengan selepas dia lakin. Jadi boleh buat arrow ke dan sebagainya, buat catatan supaya akan datang bila kita buat ulang kaji, kita nampak, kita faham apa sebab dia. Catatkan di situ kenapa ma terjemahan dia tidak terkait dengan perkataan lakin. Catatkan. Untuk rujukan lebih lanjut, catat dekat situ buku Nahu Biru muka surat 120. Di sini ada beberapa contoh yang dibawa. Apakah keadaan ma diterjemahkan tidak. Ustazah tak buat ulangan pada pagi ni, tapi boleh buat bacaan sendiri ataupun ulang kaji ya. Okey. Baik. Wama dan tidak zalamahumu. Perkataan zalama fi'il madhi terjemahkan telah zalim oleh mereka. Telah zalama menzalimi ia. Lengkap tadi. Oleh mereka. Lengkap kan? Kita kena terjemah tadi sentiasa ingat. Jemaah ambil perhatian. Di dalam kaedah harfiah selalu kena ingat dengan kita terjemah tadi secara ringkas. Tapi perhatikan di sini perkataan zalamahumu yang pertama sekali
kita harus kenal pasti perkataan ini perlu dicerakinkan. Itu yang pertama. Zalamu. Pertama sekali, perlu dicerakinkan. Bila kita cerakinkan, perhatikan pula perkataan zalama di sini adalah fi'il. Fi'il. Jadi bila fi'il dalam kaedah harfiah, sentiasa ingat bila fi'il Al-Madi. memerlukan sekejap ya, saya nak explain sekejap. Jadi kalau fi'il ambil perhatian, fi'il sama ada madhi, mudhari' ataupun amar, pastikan siapakah pelakunya. Sebab bila fi'il ada perbuatan, bila perbuatan memerlukan kita tahu siapa yang lakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam hal ini, kita terjemahkan dia. Zalama, kita tengok 3 huruf, semuanya berbaris di atas, kita dah faham. Madi. Iya. Fi'il madhi. X. Lalu, Menzalimi perhatikan. Iya. oleh ia. Itu. Telah menzalimi ia, baru datang di sini Akan mereka. mereka. Yes. Gitu ya. Sebab apa? Yang terjadi, pernah juga terjadi kalau kita tak hati-hati, kita tak kisah tentang pelaku dia, maka bagaimana menterjemah terjadi? Telah zalim mereka. Tertuduhlah pula. Nampak tak? Betul. Itu yang terjadi kalau kita tak hati-hati. Sebab Betul. pakai nak terjemah aja, tengok aja zalim hum, telah zalim mereka. Tak betul? Zalama. Ini soal Ustazah. Ini Ya. soal Ustazah. Home situ tu bukan maf'ulun bih ke? Betul. Tepat sekali. Alhamdulillah. Cuma Puan Rohani. Rohani, maaf ya. Ustazah, sebenarnya hari ni mata saya sedikit terganggu, jadi saya tak boleh pakai spek. Jadi saya lagi kelabut. Jadi saya Asif memang Ustaz. tak ada masalah ya. Jadi Ustazah kelabu sedikit hari ni mata saya. Okey. Jadi apa tadi? Apa yang saya nak sebutkan di sini, Puan Rohani, dari segi bahasa Arab ataupun i'rab tepat sekali. Perkataan zalama di sini ada di dalamnya fi'il dan fa'il. Kalau kita dalam ayat yang lengkap kan, dia ada fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Cuma di dalam kelas ini Ustazah tidak menggunakan terms itu semua. Terms. Okey Ustaz. Saya tak Ustazah, highlight okey. kan. Faham. Itu je. Tapi Itu apa yang advance sudah tu, Puan Rohani. apa yang Puan Rohani sebut tadi betul, benar sekali. Cuma pendekatan saya tak menggunakan term itu tadi sebab ada juga student lain yang semakin confused nanti Ustazah. Ya, baik. Faham Ustazah. Jadi itu sahaja. Saya tak ada masalah. Ustazah. Saya Tak ada cuma masalah. nak fahamkan apa yang Boleh, tak ada masalah. Boleh je bertanya dengan saya. Cuma kalau timbul persoalan pada Puan Rohani, kenapa Ustazah tak sebut? Itu jangan saya bagi tahu jawab awal-awal. Baik. Tapi apa yang Puan Rohani faham tu benar. Perkara tu betul. Okay? Jadi jemaah kelas, balik semula pada perbincangan tadi. Itu yang saya maksudkan. Kalau kita tak kenal pasti siapakah pelakunya, pembuat dia, fa'il dia, zalama, yang kita akan terjemah telah zalim mereka. Sedangkan tidak. Tidak. Di sini dia ada 2 perkataan. Yang pertama, zalama. Kalau kita nak terjemah telah zalim mereka, perkataan dia akan jadi bagaimana? Cuba tukarkan. Zalamu. Yes. Nampak tak? Zalamu. Macam tu. Iaitu hujungnya berakhir dengan Waw alif. Waw alif. ya. Yang waw alif kita terjemah Mereka. begitu ya. Jadi beza. Jadi di sini X iaitu ia. X. Iya. Okay. Selalu ingat itu bila fi'il, kenal pasti siapakah fa'il, siapakah pembuat dia, pelaku dia. Telah menzalimi ia akan mereka. Sambung. Allahu. Allah. Oleh Oleh Allah. Allah. Oleh Allah. Okey.
Walakin Wahal Dan, tetapi. tetapi. tidak kat sini Dan tetapi. yet Dan je. dan Dan tetapi. dan tetapi. Baik. Jemaah, saya nak respon sikit tadi yang yet. Okey, sekejap. Saya tak tulis tarikh. Hari ni berapa bulan? Tolong Ustazah sekejap. 6 kan? Hari ni 6 Julai. Berapa Muharram hari ni? 20. 20 ya? Tertinggal tadi. Okey, 20 Muharram. Tak perasan. Baik. Kita dah masuk ayat 117 kan? Kena update kat sini. Nanti untuk record yang dalam kita punya rakaman. Apa tadi? Walhal tu. Walakin. Ya, jemaah. Perkataan ataupun huruf waw, makna asal dia dan. Itu ya, dan. Makna asal. Tetapi, dalam keadaan yang lain, apabila huruf waw berjumpa dengan isim dhamir, sebagai contoh saya bawakan, wahwa. Wahwa. Terjemah? Walhal mereka. Dia. Walhal dia. Dia. Nampak? Dia. Okay? Dengan mereka. Ingatkan hum dari tu. Okay. Jemaah. Di sini, huruf waw, catatkan, kita terjemah walhal. Ada satu lagi. Ingat tak? Allah. Nama bukan Allah. Ni, untuk wa. Oh, huwa. Walhal Allah. Wallah. Walhal ataupun, tak ingat. Sedangkan. Sedangkan. Okey. Okay, saya ulang sekali lagi. Jemaah. Untuk huruf waw, makna asal dia dan. Makna asal. Okey. Apabila waw bertemu dengan isim dhamir. Saya bawa kat sini contoh huwa. Tak kisahlah. Hum, nahnu, ana dan sebagainya. Janji selepas wa adalah isim dhamir. Maka kita terjemahkan wa tadi. Walhal ataupun sedangkan. Dapat? Kita catatkan. Catat dalam nota. Walhal atau sedangkan. Jadi, balik dalam perbincangan kita tadi, walakin. Itu walakin makna yang asal. Dan lakin tetapi. Okey, tulis dalam nota. Dah catat dah. Nota tambahan tu tulis dekat sebelah tepi ke dekat mana-mana lah. Kalau nak kena letak stiker tambahan ke, tepek je. Okey, lepas tu tulis ni untuk bacaan lanjut. Tulis buku Nahu biru muka surat 112. Catat dekat nota ni. 120 Ustazah. 112. 1, 2. Ni. Walhal. Okey. Yang itu untuk bacaan lanjut. Okey, tengok ya. Nanti ni baca. Untuk hari ni Ustazah tak pergi lagi. Mungkin waktu akan datang sebab hari ni saya tadi pun dah mula lewat. Kita catat kat situ ya. Boleh buat bacaan lanjut. Okey, balik semula. Walakin dan tetapi anfusahum, terjemah diri mereka. Diri mereka yazlimuna. Mereka zalim. Orang-orang mereka dia tak jadi orang-orang sayang. Tak jadi orang-orang. Mudhari'. Mereka adalah fi'il mudhari'. Mereka zalim. Kalau kita nak kata orang-orang yang, maka dia akan datang dalam bentuk jamak muzakkar salim.
Perhatikan kat sini, sekejap Ustazah nak tunjuk. Yang dalam ayat kita baca sekarang ni, perkataannya adalah, Fi'il mudhari' yazlimu. tengok dekat sini, yazlimuna, jemaah. Apabila di hadapannya ya, belakang dia waw nun. Tengok kat sini, dia punya formula dia ya bergandingan dengan waw nun. Itu satu ya. Perhatikan pula perkataan di bawah ini. Okey. Sama juga kita tengok di hujung dia berakhir dengan waw dan nun. Sama. Tetapi di depan dia tidak ada huruf ya. Tetapi dia bermula kat sini contoh. Ini huruf za ni hijaiyah. termasuk huruf-huruf hijaiyah. Jadi ambil perhatian. Perkataan yang di hadapannya bermula dengan mana-mana huruf hijaiyah kecuali huruf ya dan ta. Kalau ambil perhatian sekejap. Saya ulang sekali lagi bagi yang perlu bagi yang Confused. baru, okey. Huruf ya, waw, nun ini adalah okey, thank you. Saya minta maaf. Okey. Apa tadi Ustazah sebut? Tak ada huruf ya. Huruf ya. Ya. Huruf Yang hijaiyah. kita nak sebut tadi, huruf hijaiyah. Ya, huruf Bila hijaiyah. bermula dengan huruf hijaiyah, contoh ya, contoh. Raji'una, khasiruna, mu'minuna. Apa-apa je lah huruf-huruf hijaiyah. Ini adalah jamak muzakkar salim. Muzakkar Kita salim. terjemah dengan orang-orang yang Zalim. begitu. Okay. Yang ini ya wa nun kita terjemah mereka. Okey. Yadhlimuna, mereka zalim. Mereka zalim. Okey. Alhamdulillah selesai. Selesai. Ada yang tertinggal? Ustazah, tadi zolimuna tu jamak muzakkar salim kan? Yang alif lam dengan waw nun tu jamak muzakkar salim juga kan? Ya. Dia sama. juga. Sama. Sama. Dia boleh, ya, Puan Fauziah, dia boleh bermula dengan huruf hijaiyah ataupun dalam keadaan yang lain dia bermula dengan alif lam. Alif lam. Jadi Az-zalim. az-zalimuna Okey. sama ada bermula dengan alif lam, waw nun ataupun bermula dengan huruf hijaiyah. Belakang dia waw nun. Waw nun. Okey. Ra, huruf mim, huruf sin ke, contoh apa-apa je lah. Jadi, yang ini adalah jamak muzakkar salim terjemah dengan orang-orang yang Zalim. zalim. Itu. Orang-orang yang zalim. Kita dah ada perbincangan sebelum ini. Boleh semak kembali. Di dalam buku Nahu Biru, tengok dekat situ catatkan muka surat 62 ada perbincangan tentang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Muka surat 62. Okey. Dibawakan beberapa contoh yang di hadapannya bermula dengan alif lam waw nun, ada yang alif lam ya nun dan seterusnya. Jadi boleh buat ulang kaji. Kalau ada yang tersangkut tak berapa jelas, boleh bertanya dengan Ustazah untuk next class insya-Allah. Okey. Baiklah, kita kalau ada yang semua dah dapat maksud dia, kita semak dulu. Sekejap tertutup pula ayat saya. Kita semak boleh? Boleh. Kita mula dulu terjemahkan ayat 116 untuk saya nak buat semakan. Okey, silakan. Siapa-siapa yang pertama volunteer, silakan. Saya cuba Ustazah. Ya, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya allazina segala yang kafura
Kafaru. Kafaru, sorry. tak baris. Kafaru telah kufur mereka. Lan sekali-kali tidak. Tu ia mempertahankan. Tughniya. Tu'niya. Ni. Tughniya. Tu'niya anhum. Okey. Ia mempertahankan anhum dari mereka. Amwaluhum. Oleh harta-harta mereka. Wala dan tidak auladuhum oleh anak-anak mereka min daripada Allah syai'an sesuatu wa ulaika dan orang-orang itu ashabu penghuni an-nar api neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khaliduna berkeadaan orang-orang yang kekal. Okay, Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Puan Fauziah untuk terjemahan ayat 116. Jemaah kelas, kita sambung ayat 117. Silakan baca dan terjemah untuk saya buat, saya makan. Okay, silakan. Saya Ustazah, Ya, silakan Kak Linda. ayat 117. Masalu perumpamaan apa yang yunfiquna mereka infak atau nafkahkan fi pada hazihi ini al-hayati kehidupan dunia kamasali seperti perumpamaan rihin angin fiha di dalamnya sirrun angin yang sangat dingin asabat telah menimpa ia harsa akan ladang ataupun tanaman kaum zalamu telah menzalimi oleh mereka anfusahum akan diri-diri mereka faahlakathu lalu telah membinasakan ia akannya wama dan tidak zalamahum telah menzalimi ia oleh mereka Kan? oleh Allah Akan mereka. Semula Kak Linda, semula. ia Akan mereka. Zalamahumu telah menzalimi ia akan mereka oleh Allah walakin dan tetapi anfusahum diri-diri mereka yazlimuna mereka zalim. Okay, Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Itu dia untuk ayat yang kedua 117 jemaah kelas. Untuk dua ayat ni kalau ada sebarang soalan silakan. Tengok Ustazah pakai ni. Dia titik punggung belakang. Baik. Ada soalan? Kalau tidak ada, saya nak buat perbincangan sekejap ataupun ulang kaji. Untuk ayat tadi, kita dah selesai untuk hari ini. Tandakan kita berhenti pada hari ini ayat 117. Tandakan di situ 117. InsyaAllah sambungan kelas yang akan datang. Okey. Ya, saya. Silakan. Saya nak tanya pada ayat 116 ni. Kalau perkataan yang wala auladuhum minallahi syai'a tu, kita letakkan la di situ tu sebab kita kira la tu duduk di awal kalimah tu saja. Macam kita tadi kalau la yang kata tidak ni biasa ni memang dia duduk di awal perkataan. Kan la tu kan macam banyak-banyak fungsi kan saja kan. Oh, Puan Anissa. Kita perhatikan pada ayat ini yang kalau Puan Anissa maksudkan la dengan dia ada beberapa terjemahan ya. Ustazah kira yang ni kot yang Puan Anissa maksudkan huruf lam tunggal. Ya ke Puan Anissa? Contoh ya Puan Anissa. Huruf lam tunggal baris atas dengan yang kita baca sekarang ni lam alif la. Lam alif tu saja. Yang tidak tu. Yang memang masukkan yang ni lah. Oh, okey. Alright. Okay, teruskan dulu soalan tadi. La makna dia tidak.
Okey, teruskan soalan. Soalan dia macam mana kita nak katakan dia tu tidak ke ataupun kan la tu saya tengok ada yang jangan, ada yang tidak, ada yang apa dia? La lagi. Tidak dan Okey, jangan. masya-Allah. Baik. Ya, jazakumullah khair. Soalan yang sangat baik. Jemaah kelas, perkataan tadi saya tengah go through buku Nahu, kalau ada untuk buat rujukan. Okay, setakat ni tidak ada, tak apa, saya Ustazah terangkan. Kalau siapa boleh bantu Kak Linda, cuba tengok sekejap la an-nahiyah dengan la an-nafiyah. Duduk dekat page berapa Kak Linda? Dia selepas fi'il mudhari'. Sekejap. Okey ya. Baik, Puan Anissa, betul ya? Tadi soalan. Ya, saya. Okey, Puan Anissa. La ada dua situasi, satu la tidak, satu lagi la jangan. Untuk la tidak dekat sini, dia adalah kata larangan. Kata penafian. Penafian, tak, bukan, no. Penafian, ya. Penafian, kita menafikan. Ataupun disebut sebagai la an-nahiyah. An-nahiyah. Nafi, maaf Ustazah Fi'il tukar. nahi. 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 Okey, tengok kat sini. Muka surat 98 an-nafiyah. Ustazah. 98. 98. Baik, jazakumullah khair. Sekejap ya. Ustazah, okey. Iaitu bagi yang punyai buku Nahu biru, catatkan untuk membaca lebih lanjut muka surat 98. Okey, yang tu kemudian ya. Dan ni sekarang ni fokus pada whiteboard saya. Jadi Puan Anissa dan jemaah kelas, la ada dua maksud dia. Yang pertama, la sebagai tidak. Yang ini yang common Puan Anissa, jemaah. Yang kita selalu berjumpa. Jumpa perkataan la, makna asal dia tidak. Okey. Kalau kita tidak, maksudnya kita menafikan tidak. Kalau dalam term bahasa Arab ataupun Nahu, la an-nafiyah. Yang ini pula jangan, dia merupakan satu larangan. Jangan, kita larang. Larangan. Term dia, iaitu disebutkan sebagai la an-nahiyah. Nahi. An-nahiyah. La an-nahiyah. Bagaimana kedudukan dia? Ataupun contoh dia, selalunya dia berlaku dalam keadaan begini. Kalau untuk saya gunakan untuk la kat sini, la yang pertama nombor 1, yang ni nombor 2. Kalau untuk 1, contoh Ustazah ambil perkataan la tufsiduna. Lihat dekat situ. La tufsiduna. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya masukkan kat sini la tufsidu. Puan Anissa, lihat kedua-dua perkataan ini, apakah perbezaan antara keduanya? Puan Anissa, dapat tak? Satu buang nun, satu ada nun. Satu Ya. kekal. Al-waw alif. Betul. Nampak saya gariskan kat sini Puan Anissa? Itu perbezaan yang ketara. Waw nun dan juga waw alif. Jadi di dalam keadaan ini, Puan Anissa dan juga jemaah kelas, kedua-dua ini menentukan apakah maksud untuk la. Jadi yang pertama ni adalah keadaan yang asalnya. Originally, bentuk dia begini. Contoh, apabila perkataan la selepasnya bertemu dengan fi'il mudhari', yang pasangannya adalah ta waw nun. Ambil perhatian. Iaitu ta belakang dia berakhir dengan waw nun. Maka di sini Puan Anissa, jemaah, kita terjemahkan tidak. Tidak. Terjemahan dia jadi tidak kamu membuat kerosakan. Nampak tak? Statement kan? Kita memberi satu kenyataan. Tidak kamu membuat kerosakan. Berbentuk kata nafi. Tetapi apabila kita berjumpa perkataan la bergandingan dengan fi'il mudhari' yang terdiri daripada di hadapannya ta, hujungnya berakhir dengan waw alif.
Bila waw alif di hujungnya, lalu Jangan. la dekat sini, terjemahkan dia jangan. Jangan. Maka jangan Jangan kamu buat kerosakan. Nampak? Jadi di sini dia jadi satu kata larangan. Jangan kamu buat kerosakan. Jadi Puan Anissa, jemaah, kita dapat formula dia iaitu fi'il mudhari' ta waw nun bertemu dengan la tidak. Tetapi fi'il mudhari' ta waw alif bertemu dengan la, dia jadi jangan. Ada. Kenapa Ustazah? Sekejap. Kenapa ta? Bagaimana pula kalau ya waw nun? Okey, dalam hal ini sebab dia nak bagi satu arahan jangan. Maka arahan tadi mestilah diberikan kepada pihak yang kedua. Sebab kita nak bagi arahan pada dia, jangan kamu buat kerosakan. Dia tak akan terjadi kepada pihak ketiga, jangan mereka buat kerosakan. Sebab arahan dia mestilah kita bercakap, lawan bercakap. Okey. Bagaimana pula kalau kita nak bagi arahan ni kepada seorang sahaja? Saya padam dulu yang ni ya. Puan Anissa sempat tak salin? Puan Anissa? Saya screenshot. Okey dah. Dapat dah screenshot. Jangan sekejap saya padam yang ni. Takut nanti terconfuse akan datang. Okey, Puan Anissa screenshot semula. Okey. Boleh saya padam? Baik. Tetap ada satu lagi keadaan. Dia akan jadi begini. Sama juga la kat situ. Ni untuk kepada seorang. La tufsidu. Sidu. Okey. Adapun yang di bawah ni dia akan jadi la tufsid. Baris mati. Nampak? Hujung dia berakhir dengan baris sukun. Baris mati. Puan Nisa, jemaah. Yang ni la tufsid. Contoh yang lain. La tusyrik. Jangan engkau syirik. Mensyirikkan Allah. La tusyrik. Baris mati. Nampak? La tufsid. La tusyrik. Okey, jadi Puan Anissa, jemaah kelas, kalau yang di atas ni, bila dia baris penuh, kat sini dia jadi sama juga. Tidak. Engkau berbuat kerosakan. Tapi dia di bawah ni, apabila la berjumpa dengan fi'il mudhari', huruf akhirnya berbaris mati, baris sukun, terjemahkan dia jangan. Jangan engkau buat kerosakan yang bawah. Jangan engkau syirik, berlaku syirik, membuat syirik. Begitu. Puan Nisa, saya menjawab soalan tak? Cuma saya nak tanya sebab kalau ikut ayat ni dia tidak bermula dengan fi'il kan Ustazah, fi'il mudhari'. Yes, dia yang ni balik semula keadaan yang asal Puan Anissa. Wala auladuhum, la balik makna yang asal dan tidak. Maknanya kalau duduk di awal kita kata untuk isim lah Ustazah kan. Kalau fi'il tadi kita bergantung pada tadi pun Ustazah sebut tadi ada lima tak ada. Tapi kalau isim tu duduk di awal memang kita letakkan tidak tu biasa lah Ustazah kan. Okey. Cuba kita tengok kalau ada contoh Puan Anissa, kita boleh identify terus. Okey. Kalau la, maksud Puan Anissa, dia bermula dengan ayat tadi bermula dengan la. Sebab ini kita nak kata teruskan Puan Anissa. Ini kita nak kata ayat yang bersambung ke atau ayat yang memang di awal permulaan ayat maksudnya cerita baru ke? Itu yang saya pun tak berapa faham kan. Okey. Contoh Puan Anissa. Saya ambilkan la berjumpa dengan isim. Jemaah kelas, Puan Anissa cuba tengok dalam Al-Quran muka surat 126. Al-Quran muka surat 126. Dah ke? Jemaah? Lihat ayat yang barisan yang pertama atas sekali. Qalu la ilma lana. La ilma. Kalau situ Puan Anissa terjemah macam mana?
Qalu telah berkata mereka La la Tidak. Tidak. juga lah tidak. Ustazah. Okay. Tu makna dia sama je lah. Ya, jadi dia la dekat sini dia tak ada, dia bukan situasi dalam macam tadi ni. Jadi terjemah dia biasa je, la ilma, tidak. Kat sini tidak ni, tidak ilmu maksud dia, tambah tidak ada ilmu. Ilmu Cuma ataupun tidak ada pengetahuan boleh juga. Ilma, maaf. La ilma, tidak ataupun tidak ada atau tiada ilma, pengetahuan atau ilmu lana bagi kami. Jadi di sini Puan Anissa, dia sebenarnya kedudukan dia berjumpa dengan isi, makna dia tidak. Cuma yang saya kata perubahan yang berlaku tu Puan Anissa ambil perhatian bila la berjumpa dengan fi'il. Yang ini specifically adalah fi'il mudhari'. Okey? Baik. terima kasih Ustazah. Fi'il mudhari'. Okey? Baik, alhamdulillah. So, jamaah kelas, saya kira sampai di sini dahulu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat juga bersama. InsyaAllah kita berjumpa lagi 2 minggu daripada hari ini. Terlebih dahulu sekali lagi kami memohon maaf atas gangguan awal tadi. Kelas kita terpaksa mula sedikit lewat, ya. Untuk itu sampai di sini dahulu kita berakhir Ali Imran ayat 116 dan 117, dan tadi kita buat perbincangan sedikit tentang perkataan la. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustazah. wabarakatuh. Sama-sama.